Kalau saya sebab itu warna JDT. Saya nampak lagi cantik. atau pilih satu je. Semangat juang untuk Asia nanti lah. Itu yang kita nak. Hidup Johor. Northgan, Northgan, Northgan. Norphgun, Northgan. Cak, hai, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini special, akhirnya kita nak pergi tengok jersey baru yang akan dilancarkan mungkin pada pukul 8 malam ini. Ini itinerary dia. Official JDT punya page dah share dengan kita. Saya masih lagi pakai outkit yang season 2025-2026 sebab cerita agaknya ada kesilapan mana-mana semasa delivery. Dia hantar jauh, jadi dia tidak sampai pada masa yang saya anggarkan. Macam hari ni boleh sampai lah, ataupun semalam boleh sampai, tapi nampaknya itu tidak terjadi. Janji kita boleh pakai masa sumbangsih nanti. Sumbangsih akan berlangsung pada 21 hari bulan Ogos di Stadium Sultan Ibrahim. JDT akan bertemu dengan tempat kedua, Kuching City FC. Outkit warna pink tu keluar, saya dah saya sangat-sangat suka. Jadi kalau yang home and away ni mesti lagi cun. Semua video ni ketika kereta sedang tidak bergerak So jangan rakam ketika kereta sedang bergerak dan anda sedang memandu ya. Ini adalah pesanan SA, Public Service Announcement. Yang sebelum ini saya cakap saya nak beli outkit pink tu masa perlawanan JDT menentang Chelsea, tetapi sangat-sangat ramai. Jadi saya rasa macam tak apalah, bagi peluang kepada orang lain yang mungkin tak berpeluang lagi untuk pergi, atau macam peluang dia jauh lah daripada Stadium Sultan Ibrahim dan diorang nak beli cendera hati. So saya dahulukan mereka. Tak apalah, kita nanti dulu. Something's there. Let's find out. What's what is it? Oh, JDT Kids Soul. Is this open? Oh, it's not open yet. Oh, something's looking good there. I see merry-go-round. Bismillah. Hey. Ay, hantar tumbler. Ada satu order tumbler. Seems like people that visits the stadium like Lydia more than Boss. Some of the local flavors they have mini pint. That's smart. It's actually cute. Apa ni? Kacang shandong. Nganyin. Saya. Terima kasih. Wee. Look at that. It's built to the brim. Love it. Now let's go. Kalau korang selalu pergi match, lepas tu selalu singgah Zeus, mau beli je ni tumbler tu, kau tak boleh bawa masuk stadium kan. You tinggalkan dekat customer service. So lepas tu you boleh enjoy this thing. 10% off guys. So on off days, mesin yang imbas korang punya QR code tu, dia jaga betul-betul tau. Dia balut macam ni, comel kan. So cute. Pink itu di sini. My ethos, kalau korang tak boleh nak beli jersey home atau away, you guys boleh beli baju original daripada JDT Direct sendiri. Or if you're smart, you can beli yang season lepas punya jersey pun ada juga. Jom kita tengok yang jersey yang lepas-lepas punya. Macam ni kan, RM80, $120 for 2. This is a steal. Tak apalah season lepas pun. Janji korang beli yang original. This is great. Nah, ini keramat ni. Jersey yang tahun kita layak ke
AFC Champions League Elite. Masa tu belum ada Elite lagi, round of 16. Ni. Kalau korang suka stand out, this highlighter neon colour is also fine. It's really lovely. I love yang colour macam ni terang, senang nak jumpa orang. Macam ni. Tapi ini hanya ada dekat JDT Direct Megastore sahaja. So korang nak pesan kat kawan-kawan ataupun korang sendiri, turunlah ke Johor. Jom kita beli jersey JDT kat sini. Macam ni pun okey guys. Yang penting korang beli yang original guys. Beli jersey yang original daripada JDT Direct Megastore ataupun JDT Direct Store yang ada dekat Topen ataupun pegedar-pegedar rasmi barangan JDT. Macam contoh yang ini ni, kan cantik ni. Wow, macam France. Harga? Dah mampu milik dah guys. Cup RM79 is too much for me. Okay, I got you 69. Lepas tu korang nak apa lagi? Ada 39. Yes, apa korang nak? Apa lagi korang nak? Yang original ada di sini. Ni, I personally like this purple and pink. I think it's very feminine. So cute, you know. Kalau baby korang macam toddler lagi kan, you go to Jenna Davis, isteri Matthew Davis punya TikTok. Dia ada share macam mana nak buatkan jersey jadi baju baby toddler yang ada butang dekat bawah tu. Ni apa ni? Macam tayang kat sini ya. Nama benda ni Tangga Agong guys. Aku baru tahu. Polis dekat sini ada polis. Ini ada first aid. Terima kasih kerana berkhidmat untuk hari ini. Kawasan ni agak penuh untuk orang beli jersey nanti. Dia punya photo op tu, dia punya latar belakang tu stadium tau. So this is very smart of them. Lepas tu jangan risau gambar gelap sebab dia orang letak lighting kat situ. Kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Awak kan artis, mestilah saya tegur begitu. Malu-malu pula. Ingat melodi. Apa khabar kau? Alhamdulillah baik. Kau kembali je 20k view. Alhamdulillah. Aku pun tak. Kau tak tengok Aku memang once dah balik dah siap upload video tu. Hari ni aku kerja, balik tadi aku tengok yang mahal banyak sangat. Weh, banyak weh. Mantap. Ini comeback yang kita mahu. Baik. Cantik makeup akak ni. Wah, sikit lagi. Ni dia bagi popcorn. Dia dah nak gelap ni, nak senja dah cantik dah. Dia bak makan di bawah bintang-bintang gitu. Lori dia pink. I nak beli kat sini lah. Sebab lori dia pink. Nampak? Lori pink. Kopi ais bambu lori pink. Masa kerja di semua perempuan. Terima kasih. I pink, lori pink dan pekerja-pekerjanya wanita. Wih. Lori pink. Bekas pink. Mini John. Tengok. Little John. Mini John. Terima kasih. Ini John. Jom kita duduk makan. Senja menjelma, mata dia pun bercahaya dengan cakarannya.
Jauh daripada kolam guys. Macam mana boleh ada asap? Sekejap lagi kita akan tengok unveiling of the new jersey. Woo! Dia cerah kan, tapi tak nampak, tak tahu mana. Lampu kan tak ada kan. Lampu tu daripada sini kan. Nampak ni. Smart gila aku rasa orang yang buat ni. Pentas ni memang pandai lah. Patutlah dia cerah. Memang bijak, bebas lah. Terima kasih kerana telah memberi liputan untuk kami. Jersey dah sampai, tinggal nak launch je. Dengan penuh secret lah, tak ada orang tahu kecuali orang yang berkenaan sahaja sampai jersey tu launch. That's how special the JDT jersey is. The bendera. My God. Gelap dah gelap. Dah tayang DJ dekat screen besar dah. Dia main kat sebelah sana. Okay. Kita enjoy dulu. Apa diorang nak buat ni? Apa diorang nak buat ni? Gempak. Luaskan kuasamu, Johor. Oops. Ini lucu.
batu. Great season, great season. Cheers! Great season ahead. Because for away jersey, the Southern Tigers step out in the Bueno, bueno. Single identity, same goal, same ambition. These are the colors that will carry JDT. Keep your hands up in the air because real soon y'all get a chance to catch a ball. Guess what, guys? You guys don't have to wait any longer. The time has come. We are officially announcing that booth sales Yeah, are now great open season, man, right great here season. at the stadium. Yes, Dominic, you're right. You can grab yours right now at the JDT Direct Store. That's great season. At the official JDT online store. That's right. And guess what? If you can, get your jersey signed. So what do you want for? Get that new jersey and start letting it fly right away. And last and absolutely not least, make some noise for the big man, Matt Davies. Get your photo up, and don't forget to get your jersey. So go and line up right now. Gentlemen, thank you so much Great for season, giving us the Shane, first great prize season. at the brand new JD. Pemain semalam baru turun tu lah. Thank you. And now that you've seen the jerseys up close, I think it's time to grab because My goodness, it's like caged tiger. You cage the jersey and they're about to release it when someone, I don't know, maybe people want to like pose them. Good night. And you had good lighting kat sini. Lepas tu belakang ni Stadium Sultan Ibrahim Nice Bila malam dah gelap, mata dekat harimau tu sangat menyerlah Lock dulu. Baru di release. Then can only people beratur dekat sini. That's insane, man. Let's go. Dapat sign meet and greet je dah Kita tengok mana yang kita boleh tengok dia punya jersey tu. I will find mana-mana. Ni baru betul. Okay, kita dapat tengok dari dekat. So ini outfit yang pink. Tadi I dah ambil gambar kat JDT Direct kan. Okay, now this is the whole kit. It's looking really handsome. My goodness. Tapi ni ada satu dulu. Okay, kalau you tengok betul-betul this camo stripe si camo stripe. So dia ada camo stripe. Lepas tu dia punya corak macam ni microfiber. And macam biasalah rencana begini. Ada stitch and JMYR. Dan I nampak tadi Toyota dekat belakang. Okay, itu untuk yang JDT Home Kit. Okay, dia ada warna badan dia warna biru, navy, and dia punya camo stripe tu warna hitam. So dia punya collar and dia punya ni stripe dekat lengan adalah warna merah. Warna merah biru JDT lah. Now ini untuk away kit yang warna putih. So warna putih ni I rasa dia punya ni pun diamond juga diamond. Dia punya bentuk dalam tu diamond. Stitching Nike warna merah. Lencana and then badan dia warna putih. Dia punya neck dengan lengan dia warna navy navy yang gelap.
kat tepi ni macam gini. And belakang dia akan letak Toyota lah. Macam biasa sebelah sini ada Jacob. Macam yang okey. Mana satu pilihan yang berkenan korang di hati? Ada satu pilihan hati abang. Kalau abang nak pilih mana satu? Kalau saya semua, kalau saya semua, tapi yang paling saya minat warna putih lah. Lambang kesucian. Okey. Saya suka warna biru. Sebab itu warna JDT. Saya peminat warna putih. Sebab favorite saya pun putih. So saya nampak lagi cantik. Lagi beli. Saya minat jersey Hope mengawi. Warna Hope mengawi. Atau pilih satu je. Dua-dua saya minat. Sebab dia punya colour dengan dia punya corak. Dia ada corak, nampak macam corak macam askar, macam rimau. Itu yang saya minat tengok. Dan saya teruja pada tahun ni, saya teruja pasal dia punya corak lain daripada jersey-jersey yang lain sebelum ni. Sebab tahun lepas saya beli jersey tahun lepas, dia punya corak berlainan kan. Ini lagi lain tau. Itu yang saya minat yang tahun ni punya. Lebih semangat juang untuk Asia nanti lah. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Okay. Saya suka jersey yang biru black, blue black. Sebab itu mewakili Johor, GDT, blue black dengan merah. Hidup Johor. Sekian dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi, like, comment, share, subscribe. Moga kita berjumpa lagi.